nak kata lain daripada yang lain tu tidak. Assalamualaikum and welcome back to my channel. So hari ni aku nak review dekat korang satu movie yang tengah boom sekarang dekat luar sana, iaitu Blood Brothers Baranaga, yang diarahkan oleh pengarah yang tak lain tak bukan yang sangat terkenal, iaitu Shafiq Yusof. Memang kalau kau dengar je nama Shafiq Yusof tu, kau tahu dia memang akan menghasilkan filem-filem yang hebat. Salah satu filem yang hebat dia adalah Police Evo, dan Police Evo yang paling terbaru tu, yang paling melecun yang aku pernah tengok. Korang kalau tengok aku ni, kau janganlah rasa macam aku ni fanatik dekat filem, aku ingat semua filem. Kau anggap aku ni sebagai macam satu reference untuk kau tengok, sebagai seorang pengguna ataupun seorang yang menonton wayang ni secara fresh, macam tak tahu apa-apa, nak bagi review. Dengarkan review aku ni Okay, sebabkan dalam cerita ni dia nak kata lain daripada yang lain tu tidak, tapi boleh dikatakan cerita ni menggabungkan kesemua pelakon-pelakon yang handal dan juga hero-hero yang kalau korang pernah tengok satu ketika dahulu ada satu filem yang berjudul Giovanna. Kebanyakan pelakon-pelakon ni berasal daripada sana yang membawakan watak-watak gangster macam tu. So bila kita tengok muka dia orang, kita tahu oh dia ni bawakan watak yang gangster. And of course bila nampak je keluar dekat trailer tu, of course korang akan jadi rasa macam wow, this must be something yang new ataupun maybe something yang fresh di mata korang bila korang tengok nanti. Which is true. Aku belum cakap lagi pasal dia punya sinematografi semua tu, tapi dari segi artis-artis yang terlibat, termasuk dengan Emily Henderson, this is the first time aku tengok Emily Henderson berlakon dekat dalam cerita-cerita yang berunsurkan yang sebeginilah, yang gangster macam ni. Dan yang paling aku rasa terkejut adalah bila ada Syukri Yahya. Aku tak berapa pasti sama ada Syukri Yahya pernah ada ke tak berlakon dekat dalam filem-filem yang gangster macam ni, tapi this is first time untuk aku tengok Syukri Yahya berlakon dekat dalam cerita ni, membuatkan aku lagi rasa macam okay, aku nak tengok how Syukri Yahya yang selalunya berada dekat dalam drama-drama TV tu, yang jadi suami orang lah, apa semua tu, dia membawakan watak yang berbeza. Dan aku rasa dia berjaya membawakan watak tu. Kalau kau tanya aku, dari segi dia punya sinematografi dia memang melecun, dan aku memang perhatikan, sebab untuk kau tengok sesebuah filem tu, benda pertama yang kau kena tengok adalah dari segi dia punya sinematografi dia. Kalau mata kau sakit, kau nak tengok filem, dah nama pun filem, benda untuk ditonton, kalau yang nak ditonton tu pun memang menyakitkan mata, of course kau akan macam dah kurang lah markah daripada 100 tu. Tapi untuk cerita ni, aku rasa makin lama Shafiq Yusof ni dia menghasilkan satu filem yang makin hebat kualiti dia. Aku tak nafikan, aku bukan being biased ke apa, sebab aku memang selalu comparekan Indonesia punya filem dengan Malaysia. Memang kalau nak dikatakan secara keseluruhannya, memang Indonesia memang dah pergi jauh dah, dia dah macam tahap Hollywood dah, dia punya kualiti tu. But this time around, bila aku tengok tersasul dah yang Shafiq Yusof ni cuba bawakan satu filem Blood Brothers ni dengan unsur-unsur yang macam tu, aku sangat-sangat terkejut dengan penggunaan backdrop dia yang api-api semua tu without CGI. Sebab mula-mula bila aku tengok trailer tu, aku rasa macam ini CGI. Tidak memang bukan. Aku baru dapat tahu itu bukan CGI sebenarnya. Lepas tu kalau kau tengok dekat dalam cerita tu, sebenarnya ada beberapa plot twist. Yang plot twist tu aku tak boleh nak cerita lah. Tapi apa yang aku nak cerita kat dalam, apa yang aku nak komen kat dalam ni, dia punya jalan cerita dia memang sangat smooth pada aku daripada awal sampai habis. Tak sampai habis lah, dia macam sedikit sebelum habis tu, aku rasa cerita ni sangat-sangat mengagumkan aku. A bit berbeza lah, ada gangster apa semua tu ada, tapi dia a bit berbeza, bukan klise kau tengok cerita-cerita Melayu yang abang yang gangster-gangster ni semualah kan. Tapi overall, aku memang sangat suka. Cuma, kalau kau tanya aku penambahbaikan apa yang kau boleh bawa dekat dalam filem yang akan datang, Shafiq Yusof, aku rasa plot twist yang kau cuba letakkan tu mungkin kena ke belakang sikit lagi. Sebab pada aku dia macam terlalu awal. Sebab kalau aku perasan ada filem-filem lain yang aku pernah tengok kan, dia ada 2 plot twist, 3 plot twist. Okay, so plot twist yang pertama tu awal sikit, tengah, lepas tu plot twist yang kedua hujung, yang betul-betul kita tak sangka tu, dia letak hujung sekali. Tapi dekat dalam cerita ni, yang pertama tu adalah orang yang mungkin kita sangka, tapi orang yang kedua tu sepatutnya dia jadi orang yang kita tak sangka. Memang aku tak sangka, cuma aku rasa macam dia terlalu awal. Jadi bila dia terlalu awal, bila dia dah
bila dah sampai ke muncak tu, bila dia nak ke hujung tu kan, aku dah macam mula rasa macam rensek sikit lah kan. Tapi tak adalah rasa macam cerita apa ni, tak, bukan. Cuma aku rasa dia a little bit slow dekat hujung tu. But overall memang sangat perfect. Aku bagi 9/10. Aku tak boleh nak bagi 10/10 lah. Kalau 10/10 tu dia tak ada komen langsung apa yang nak kena improve apa semua. But overall aku memang recommend sangat korang pergi tengok movie terbaru Syafiq Yusof ni. Kalau kau tanya aku dari segi pembawaan watak-watak pelakon, first time aku tengok Emily Anderson bawa lakon ini sangat berjaya. Seriously, she's really good. Lepas tu pelakon-pelakon yang lain, contohnya macam Shazwan Zulkifli, dia pun ada dalam cerita Giovanna. Cuma sayangnya dalam cerita ni Shazwan Zulkifli bukan jadi watak utama, but dia menjadi watak sokongan yang memainkan peranan yang sangat penting dalam membawakan unsur-unsur lawak kat dalam cerita ni, which aku tergelak, terhibur, dan memang sangat-sangat memberi orang kata satu kesan yang buat kau ingat Blood Brothers. Dia bukan cerita pasal pergaduhan saja, tapi dia juga mengisahkan, membawa unsur-unsur yang berkaitan dengan lawak-lawak yang membuatkan kau macam tak kering gusi macam tu. Dari segi suspense, aku rasa ada suspense yang dekat situ, dan aku rasa dia punya elemen-elemen yang cuba dibawakan tu memang macam sebati lah. Dia bukan macam lebih sikit pada lawak ke gangster ke apa, pergaduhan ke apa. Cuma memang ada part-part yang aku rasa dia berjaya betul-betul membawakan watak tu adalah bila diorang bergaduh tu, bila part-part lawan tu. Untuk aku yang ngeri sikit bila ada part-part yang tikam-tikam ni semua kan, kelar-kelar ni semua, aku rasa dia orang dah berjaya menakutkan aku. Means memang betul-betul dia bawa dekat depan filem tu macam tu. Kalau kau tanya aku lagi apa yang menarik pasal cerita ni, kalau aku cerita ni kau takkan pergi tengok. Tapi aku nak bagi serba sedikit sinopsis berkaitan dengan cerita ni lah. Cerita ni mengisahkan tentang sekumpulan bukan gangster sebenarnya dia merupakan macam bodyguard yang berlesen yang menjaga orang-orang kenamaan ni lah. Dan diorang ni memang rapat, walaupun diorang ni bukan adik-beradik. Cuma dekat dalam cerita ni, dia punya ketua kepada semua ni adalah anak kepada ketuanya tu sendiri. Dan anak perempuan dia, which is Emily Henderson ni, bercinta dengan Shahnaz Ahmad. Shahnaz Ahmad ni pula, dia memang sangat rapat dengan Syafiq Kyle. Aku tak ingat nama dia dekat dalam cerita ni. So, diorang berdua ni sebenarnya dibesarkan dalam tempat yang sangat susah, dan diorang memang betul-betul didera apa semua. Jadi, diorang berdua ni memang sangat rapat. Padahal Syafiq Kyle ni ada abang dalam cerita ni. Abang dia iaitu Shazwan Zulkifli tu lah. Dan kau akan nampak konflik yang berlaku sehinggakan Syafiq Kyle ni melarikan diri mengikut Shahnaz Ahmad, dan mereka bersama-sama bekerja untuk bekerjalah untuk dapatkan duit dengan menjadi bodyguard untuk orang-orang kenamaan. Tapi di sebalik cerita ni, orang-orang kenamaan tu bukan orang kenamaan biasa. Dia orang-orang kenamaan yang berada dekat dalam ke arah yang lebih, orang-orang kenamaan ni macam mana aku nak cakap, macam bahasa elok dia macam yang ke arah kegelapan, bukan kecerahan lah, macam tu. Dia yang dijaga tu lah orang-orang yang buat aktiviti-aktiviti yang tak bagus, macam tu lah. So kalau bila apa yang berlaku sebenarnya disebabkan ada pihak yang tak puas hati, yang ni jadi ketua, yang tu jadi ketua. As usual, that is the conflict, menyebabkan salah seorang ahli mereka difitnah. Dan masa itulah diorang punya persahabatan, kepercayaan antara diorang sendiri diuji. Dan kau akan nampak apa yang berlaku seterusnya. Aku tak boleh cerita panjang. Nanti kalau aku cerita panjang, Syafiq Yusof ni akan datang kat aku. Apa pasal kau cerita panjang? Apa pasal kau cerita sampai habis? Nanti orang tak nak pergi tengok cerita ni. But kalau korang rasa best cerita ni, korang komen kat bawah. Itu saja daripada aku. Jangan lupa untuk follow aku punya social media, iaitu TikTok, Encik Review Malaysia, X, Encik Review, Instagram Encik Review, dan juga aku punya YouTube ni. Tolong, kalau korang rasa macam aku punya review ni korang suka kan, korang bukan sekadar subscribe je, tapi tolonglah support aku juga. Korang tekan bell button kat atas tu. Nanti setiap kali aku keluarkan review terbaru, korang terus dapat, terbuka, korang terus pergi tengok. Selalunya memang fresh daripada oven. Aku akan ceritakan cerita-cerita baru sebab aku memang rajin tengok wayang. Tolong, trust me. Itu sahaja daripada aku. Assalamualaikum. Bye.